Punya rakib tu Tengku. Tengku? Ya. Anak Tengku Badul, orang kaya Singapura. Badul? Saya kenal dia mana? Kawan saya baik di Singapura. Saya mesti hantar surat dengan dia. Minta kereta kosongnya. Ya, terima kasih. Namanya bawa kopi ya? Ya. Kepada Yang Mulia Tengku Badrul yang berada di Singapura. Yang Mulia Tengku, diharap Tengku jangan terperanjat apabila menatap surat yang ringkas ini. Tujuan Patih menulis surat ini ialah memberitahu Tengku bahawa anak-anak Tengku yang bernama Tengku Rashid telah berkahwin dengan perempuan joget bernama Rusna. Apa nak jadi anak ini? Rasid. Kau buat malu mak bapak kau saja. Baca lagi bang. Pada masa ini dia tinggal bersama-sama istrinya di rumah maknya di Kuala Lumpur. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, silalah datang ke teratak Patih dari orang kaya Yun, Kampung Atap, Kuala Lumpur. Lebih baik lekas abang pergi ke Kuala Lumpur. Ya, abang mesti pergi. Abang mesti pergi. Sebab itu, hasil tanah dan uang sewa rumah semuanya dia tidak kirim kepada abang. Rupa-rupanya dia kahwin dengan perempuan joget. Tak ada perempuan lain lagi yang nak dikahwin. Membusukkan nama baik keturunan kita saja. Iya. Abang akan pergi dengan kapal terbang sekarang juga. Latari? Ya, Tengku. Ada apa, Tengku? Suruh Ahmad dan kau juga bersiap. Kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Sekarang juga. Baik, Tengku. Aku mesti batalkan perkahwinan mereka. Aku mesti batalkan perkahwinan mereka. Aku mesti dapat Ustaz. Kali ini dia mesti jatuh ke tangan aku. Benar, Jek? Tengku Badrul pasti datang. Ya, Jek. Jek, nampaknya ada tamu datang, Jek. Tengku Badrul. Silakan masuk, Tengku. Apa kabar orang kaya, Yun? Oh, baik. Silakan duduk, Tengku. Terima kasih. Orang kaya, di mana tempat tinggal Rashid? Kalau ya pun, nantilah, Tengku. Duduk-duduklah, berehat dulu. Saya tak boleh tunggu lama lagi orang kaya. Secukup panas dengan perbuatan Rashid itu. Sabarlah, Tengku. Patih menulis surat kepada Tengku. Bukan Patih suruh Tengku melakukan kekasaran kepada Tengku Rashid. Hanya maklumat kepada Tengku saja. Sebab kita bersahabat baik. Saya berterima kasih kepada orang kaya Yun. Sebab memberitahu hal ini kepada saya. Tapi saya cukup marah kepada Rashid. Kerana dia berkahwin dengan perempuan joget. Kalau dah begitu, kalahlah Patih, Tengku. Iya juga. Siapapun marah kalau dah anaknya kahwin dengan perempuan joget. Lebih-lebih lagi Tengku yang mempunyai derajat tinggi. Itu pasallah saya datang kemari dengan segera. Sehingga saya tak sempat salin pakaian. Orang kaya Yun, tolong tunjukkan di mana tempat Rashid tinggal. Kalau begitu, bolehlah Patih hantar orang mengikut Tengku. Itu
Itulah yang sebaik-baiknya orang kaya. Syed, ya. Kau ikut tunggu. Dan tunjukkan di mana tempat tinggal Rashid. Baik, ya. Baiklah. Saya pergi dulu. Cik Abang pula pagi ni. Ada apa-apa ke? Setawa dan kopi. Aku Cik Rosna tak minum. Rosna tak payah, Cik Abang je lah minum. Macam inilah orang buat kopi. Manis pun tidak, pahit pun tidak, sederhana aja. Siapa buat kopi ni? Alah Rashid ni. Dengar ada nak bertanya pula. Siapa lagi? Rosna lah. Kalau Rosna, Rashid nak bagi hadiah. Hadiah apa? Ini? Alah dia tak. Maafkanlah Rashid. Rashid tak buat lagi. Duduklah. Tahu pun sakit. Sakitlah. Macam nak tercabut di sini tak tahu. Ketawa pula. Bukan sakit dia nak ketawa. Ada ke tak ketawa? Macam budak-budak tahu dia kena cubit sikit. Dah pukul 11 Rosna. Rashid dah terlambat tau. Rashid nak ke mana? Tak, Rashid nak pergi kutip showroom. Kalau terlanjur pergi tu, belikanlah buah siam ya. Buah siam yang bujur-bujur tu. Takkanlah Rashid tak tahu. Ada apa-apa kan ni? Tak ada apa-apalah. Kalau ada, syukurlah. Dapatlah cahaya mata. Rashid, Ada apa? Syed, ada orang nak jumpa kau di bawah sana. Perlu katanya. Baiklah. Ayah datang, Rosna. Rashid, mari sini. Kaulah anak yang mengaitkan keturunan aku. Rashid. Maafkan Rashid, ayah. Perbuatan kau ini tidak boleh dimaaf. Memalukan nama baik aku. Mengapa kau kahwin dengan perempuan joget? Mengapa kau tak jawab cakap aku, ha? Mengapa kau tak jawab cakap aku? Tidak, ayah. Tidak. Tidak? Apa tidak? Ha? Apa tidak? Mengapa kau kahwin dengan perempuan joget hampas masyarakat ini? Jangan ayah menuduh anak joget dengan tuduhan yang tidak. Bukan semua anak joget itu hampas masyarakat ayah. Kau jangan panggil aku ayah. Kau bukan menantuku. Rosna adalah isteri Rashid yang sah, ayah. Diam, anak berdebah. Bawa dia. Bawa, ayo bawa. Bawa, bawa dia.
Pagangkan di sini. Pagangkan di sini. Rosmawa, pergi ambil air. Kau pergi keluar. Mana budak ini lambatnya? Rosmawa! Lap kamu ke dia. Jangan ingat-ingat Saksi Rashid. Dia anak Tengku. Engkau anak Joget. Takkan anak Pipit nak berkawan dengan anak Enggang. Tidak, Makcik. Rosna mesti cari Rashid. Tak guna, Rosna. Sebab bapak dia tak sukakan kau. Yang kau tonyok-tonyok nak buat apa? Buat malu dengan Joget saja kau. Tidak, Makcik. Tidak apa? Biar dia tak balik. Dia satu tak balik, 10 kau boleh cari. Sebab muka kau cantik. Rashid, suami saya, Makcik. Saya tetap setia kepadanya. Lagi-lagi, Rashid, biar dia bergabung. Kau ikut aku ni supaya kau hidup mewah. Mewah hidup kau tak mau? Anak bodoh. Ikutlah cakap ayah kau tu, Rashid. Kalau kau kahwin dengan Tengku Badaria, bukankah senang? Ya, kau akan senang. Sebab ayahnya orang kaya. 1001 macam kau mau, semuanya kau boleh dapat. Rashid sudah mempunyai istri, ayah. Rashid tetap cinta kepada istri Rashid, Rosna. Lagi-lagi perempuan joget itu yang kau sebut. Lagi-lagi perempuan joget itu yang kau sebut. Kaulah anak yang mencemarkan nama baik keturunan aku. Ayah, apa salah Rashid berkahwin dengan seorang perempuan joget? Memang salah. Sebab keturunanku tak ada yang kahwin dengan perempuan joget. Melainkan kau. Joget juga manusia biasa, ayah. Tidak ada apa-apa perbezaannya dengan kita. Tidak ada apa-apa perbezaan. Joget tetap joget. Tengku tetap tengku. Kalau diukur dari segi darjat dan pangkat, itu tidak logik, ayah. Tetapi kalau diukur dari segi peri kemanusiaan, Joget dan Tengku tidak ada perbezaannya. Kau cuba nak mempertahankan pendapat kau supaya aku tunduk pada kau, ya? Aku mesti batalkan perkahwinan kau dengan Rosna. Tidak, ayah, tidak. Walau apa terjadi sekalipun, Rashid tetap kasih kepada Rosna. Berani kau tunjuk biadab di depan aku, ya? Rashid, ikut sajalah kata ayah kau tu. Tidak, Mak, tidak. Rashid tak dapat mengikut kemauan ayah. Ini anak memang teknis. Randali, Ahmad, Karim, mari sini. Bawa dia ke tempat kurungan dan kurungkan dia di sana. Selagi dia berdegil, selagi itu lepaskan dia.